Okey. Besi Malaysia. Okey. Tak bayar pergi Indonesia, di sini ada. Lalu Pak Wan ni di sana kan? Di sana, kuah kacang. Tapi kita ada 5-6 jenis sayur. Okey. Kita ada udang hidup, udang kepai. Okey. Kuah kacang. Ran murtabak. Ya, murtabak. Dia ada apa? Ayam kan daging? Ya, murtabak ayam dengan daging sahaja. Sahaja. Ya, kalau Ada lah 45. ya. Daging apa? Atau bagi Aroy dapur arang. Dia punya ni sama. Dia punya apa? Franchise dah sama. Oh. Pecat dia sama. Tapi sini orang pusing satu ram je tu kan? Okey. Okey ya. Kau tak ada mesti. Tabak laki bini. Masih ada sini pemakan saja. Jangan. Tak ada apa, yang makan ikan je. Murtabak satu berapa? RM5. RM5 saja. Ayam sama daging. Ayam daging sama harga. Tuh. Ni gambar sini nah. Ya, tak apa. Kalau hari biasa duk menjual di mana? Hari biasa kami niaga dekat depan sate kat City Semeling, traffic light yang 4 nak ke Semeling 1, Sungai Layak dan Total Laguna. Oh. Dekat situ je. Oh ada 2-3 tempat lah. Ya, ya, ya. Semelih pun banyak tuan sate no? ya. Tapi kau tu semua tuan-tuan semua sangkut daripada adik semua. Oh. Mana lebih kurang satu menu lah. Ya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Roti john dan oblong. Ya, tujuan nak obrol. Ya, ah. Tadi dah. Oh, tahun ni tempat baru lah. Tempat baru. Sebelum Lautan. Sebelum ni sebelah masjid ni. Ya, betul. Kat Padang tu. Ya, kat Padang. Betul. Baru. Ni oblong Lagi. oblong daging. Ya, bang. Ayam satu. Tiga ni. Tiga ayam 9. Ya, bang. Terima kasih je tu. Ya, bang. Ya, kak. Gulai batang pisang. Daging Sebungkus RM7. Si daging berapa satu? RM8. RM8. Ini murtabak mana? Murtabak di Roni. Ya. Tu. Ya, lebih mana ke mana. Berapa satu murtabak? RM5 bang. RM5. Ayam ada daging ada. Ayam daging sama harga. Angin pun. Tolong. Angin kuat sikit ni dah. Oh, suka.
Kopi berapa? Kalau hari biasa duk menjual di mana? Biasa kan kau sarapan pagi dekat Semelayang di rumah. Gerai. Ha. Betul-betul depan camp. Kalau Mutabok ni ada 3 tongan. Tu Semelayang dengan Tamarajau. sarapan pagi tu kira macam-macam ni lah no. Kuih dah semua. Kuih semua dah. Sama ni 2 kedai ni sama. Ha. Dia dah sarapan pagi. Makan pagi pun ada no. Ya ada. Tapi lain okey lah. Sama token sama. Okey sama. Token yang sama. Legend nasi kerabu ori Thai. Ya betul. Ya. Ni rempah-rempah dia ni. Serbuk dia. Nasi kerabu color apa? Kalau ni, Biru. biru. Yo. Dia ada dengan daging goreng, telur pasir. Dah ada set daging, ikan dengan ayam. Dia ada set. Ya. Satu set RM10. Lauk, kita bubur ayam, telur masin dengan nasi. Okey, satu set. Ya, satu set. Jadi berapa set yang ada? Ada 3 jenis. Ikan, ayam dengan daging. Okey. Tapi harga sama lah. Harga sama RM10. RM10 semua. Ya. Kau ambil udang je kan? Udang je. Ini udang galak. Udang galak. Ala haknyai ni. Alah haknya betul. Saya pilih haknya. Kalau pihaknya depan hotel tu penuh. Satu ni berapa? Tapi RM15 lah. 15. Ada naik kok. Murah daripada haknya. Oh. Okey. Terima kasih dah. Saya jual dah. Ayam pula macam mana? Ayam sauteed. Ni ayam telur masin. Dia bukan ayam goreng biasa, dia ayam telur masin. Yang ni kami jual 3.10. 3.10. Ya. Ayam tak siam dah. Ayam Malaysia lah, Ayam lokal Malaysia. lah. Ayam lokal lah. Ayam fresh lah kita order hari-hari. Hari-hari habis. Alhamdulillah. Itulah kami buat bang. Semua buat sendiri bang. Tepung sendiri, sos sendiri. Serbuk. Korea apa dah kan? Serbuk salted egg. Ayam Korea ayam Korea apa dah? Ya, cuma tak display lagi ya. Aroy dapur arang. Yang bazar lain pun yang dapur arang tu orang potong lah. Dia punya nimnya sama. Dia punya apa? Franchise dah sama. Oh, Ucap dia sama. tu. Cuma semua buat masing-masing ya. Masing-masing bahas. Dulu orang jual kali semua. Oh, patutlah. Semua pernah jual kali tu. Sama Rio apa kan. Semua. Banyak saya pergi ada. Dapur arang, Kawan-kawan. dapur arang ni. Semua kawan-kawan tu. Iyalah. Cuma ada tengok orang yang goreng lah macam mana nah. Ya, okey. Olahan dia tu. Ini buat apa? Nasi goreng ikan masin. Ya.
Depan baru ni luar elok nah. Oh, depan ni. Cuma ada berangin sikit nampak. Ada angin, panas, tu lah kan. Karena orang pokok ni ya. Oh, okey. Karena orang pokok. Tak mana-mana, tak boleh. Tapi sini orang pusing satu ram je tu kan. Okey. Okey ya. Kau tak ada meeting ya? Siapa salah Pak? Jenis buka puasa kat kaki. Cafe Syariah Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mutabak ke? Mutabak. Ayam ada, daging ada. Itu dia. Ni ada buat ni apa dia? Ayam ke daging? Ayam. Ayam. Satu berapa? 1.5 sama. Sama. Standard kan? Standard. Kira menu kafe ya no. Yang dia Bang. Okey no. Sila jumpa bang. Ya. Tu. Main nak tengok menu saya lah. Oh. Abang sekarang kolej ke mana sekarang? Sudah kerja? cuti baru. Cuti ah? Ya. Oh, SPM ah? Wait for result. Ya, tak ambil. Oh, kolej ni ah? Tak. Abang, sorry ah. Ada. Ayam balang satu bungkus RM3, dua bungkus RM5. Ya. Yang biasa orang limau. Pak Tongko cucuk udang. Buat YouTube. Oh, makan Garuda. Ni satu set RM6. Set ni nak biskit ni. Dia campur lah cik udang dengan telur. Telur, topong. Topor lah. Apa tupu ni? Oh ni ada set RM6. Dia bagi kuah kacang, kuah pandan tu. Lah. Udang, kuah kacang. Macam dah harga lah. Harga dia RM5, RM3. Satu set RM6.
Dia satu berapa ayam putih ni? Kalau yang besar sebelah, kalau kecil 2 keping RM5. Kalau yang besar sebelah, yang kecil 2 keping RM5. dua kecil, 2 keping RM5. Oh, dulu yang duduk tepi masjid tu kan? Ya. Semua kena main sini lah, no? Dan murtabak. Ya, murtabak. Dia dapat ayam kan daging? Ya, murtabak ayam dengan daging sahaja. Sahaja. Buat live kat tu. Buat YouTube. Itu. Terima kasih. Abang, bos satu lagi. Bagi bagi asal dia tak bisa asal dia. Bang, ayam lagi. Bos lagi, bos lagi. Ya, kalau apa nama YouTube tu? Makan Garuda. Makan Garuda. Langit kalau video. Adalah 45. Atau lagi. Ya, nanti. Ni. Kau kan. Aku kena selera kan. Dalam puasa ni seronok tengok orang menjual. Ya. Macam-macam. Berapa tempat dah pergi setakat 2-3 ni dalam 7 Tani. hari. 10 hari puasa ni. Dalam 5-6 dah. Mana? Luak Sungai Tani, Luak Sungai Kolong Tani dah. dulu. Ya bang. Sungai Tani? Macam Tani. Putih Jaya, Taman Siati, Taman Ria. Taman Jati ya, luar dia. Taman Jati tepi Taman Jati Jati Indah ha. Jati Indah ha. Tepi jalan ha. Kat yang tu lah. Tapi kena jaga sikit dia, kereta banyak. Laluan tak untuk parking korang lah no. Saja pun. Memanglah cukup. Agak bahaya dia lah. Kalau parking ni lah guna lah. Dia memang luar parking dia. Kalau yang tak larat jalan, Taman Ria. Oh, apa antara yang Panjang. terpanjang dalam Kedah pun. Ya. Kalau bukan bulan puasa menjual di mana? Saya di Abang Ahai. Abang Ahai. Warung tepi jalan ya. Di sana. Abang Ahai bukan Lot 88 no? Bukan. Ya. Lot 88 tu legenda. Legenda. Kalau tak salah saya lah. Ya. Abang Ahai ni lepas hospital belah sana kan? Ya. Ha. Jalan mahkamah tu. Ya. Selepas mahkamah tu lalu ke sawit perumahan daripada tengah Ada, buat tu. ada masjid baru tu kan? Ya. Nah, masjid. Ampun, subhanallah. Apa intip tadi? Apa? Makan Garuda. Makan Garuda. Assalamualaikum. Tapi khabar Ana. Nasi ayam berapa satu ni? RM7, nasi tomato pun RM7. Oh sama. Ya, sama. Nasi tomato, nasi ayam. Kalau bukan bulan puasa duk menjual di mana? Jadi juga pasar Ramadan Laguna. Oh. Belum ni tak belah sana, tak pindah. Ya, tapak Kalau luar pada bulan puasa pula? dekat sini juga. Oh. Pagi. Ah. Oh, si lemak. Ya. Mainlah dekat sini. Oh, cuma kalau hari biasa tu nasi lemak lah. Ya, lemak pagi. Kuih-kuih. Ya, jus buah. Jus buah. Buah apa ada? Macam-macam ada. Beras oren, apple, ambra samko, carrot susu, honeydew, tembikar apa ini ya? Buah naga, nanas. Berapa sebungkus? RM4. Semua sama? Semua sama. Tu dia. Serba RM4 saja. Beras samko.
Yang berasam tak nak gula. Okey. Masam-masam ada, manis mana? Ini nasi lemak ayam berempah. Nasi lemak biasa tu, bukan nasi lemak kukuh ya. Ada. Kadang ada jual nasi lemak kukuh. Ni, apa lah. Dia tu. Set semua ada. Satu set berapa? Satu set lepas tengah, komplit semua ada. Telur, bilis semua ada. Lepas setengah tapi komplit. Karena sekali tak duduk. Nah sekali main cari lagi lah no. Ya, insyaAllah. Ni sampai ni yang penting ni. Sampai tu. Si lemak sampai sedap okey ya. Kena semua. Dengan kuih pun ada ni. Ayat jagung, ayat bancur. Ini nasi biryani nasi Arab. Set kambing 12, daging 8, set ayam RM7. Nasi Pakistan, kambing Hyderabad. Tu satu set. Set tu lah. Macam mana harga dah? Ayam sekor 40, Okey. satu ayam kambing 60. Okey. Single ayam ada 14. Single kambing 25. Oh dia seekor, tapi dia satu set lagi dah. Berapa orang boleh makan ni yang 4-5 orang boleh makan. 4-5 orang boleh makan. Macam ni satu set? Satu set macam ni ayam sekor 40. 40. Ni? Sama. Sama? Oh tu dia tu. Oi, boleh lengkor ramai ni, 4-5 orang ni lah. Tu ada sos dia semua lah. Kuah dah. Beras apa? Beras Basmati. Basmati. Kalau yang ni sebelah. Ayam potong 4. Oh, ayam potong 4. Satu berapa? 14. 14. Ayam kambing. Oh, ayam kambing 60. Oh, ayam dalam plastik ni kambing 60. Pun boleh makan 4-5 orang tu. Ni. Kambing banyak ni. Ni kambing dengan tunjuk tu. Dia kambing masak apa tu? Kambing kari Hyderabad. Kambing kari Hyderabad. Oh tu. Oh, depa ni adik-beradik Chef Amar ni. Menu ni Hyderabad punya ni no. Ni kambing. Siap lagi. Batu bang. Dia ada asap-asap. Tu, asap tu. Oi, banyak ekor masuk lah. Ya, 7 ekor ke jalan. 7 ekor ke jalan. Tadi beli dah. Ya. Jalan 7 ekor. 7 ekor. Goreng AFC RM2 saja.
Satu RM2 dek. Apa? KFC ya. Dua. Tahu fufa RM3. Dua RM3. Soya RM2.5. Tadi Oh. RM3 juga. Kalau dua RM5. RM2.5 soya. Kalau tofu tak ada diskaun. Ya. Dia beza dengan soya. Tahu fufa RM3 satu. Soya satu RM3. Kalau dua RM5. Tabak laki bini. Tabak satu berapa? RM5. RM5 saja. Ayam daging. Ayam daging sama harga. Tuh. Ni gambar sini nah. Ya, tak apa. Kalau hari biasa duk menjual di mana? Hari biasa kami niaga dekat depan sate kat City Semeling, traffic light yang 4 nak ke Semeling 1, Semelayap dan Tojo Labunong. Oh. Dekat situ je. Oh ada 2-3 tempat lah. Ya. Kami niaga roti canai hari biasa, apiknya, jalo. Oh macam-macam lah ya. Sini cuma buat megabok je lah. Oh iyalah. Lebih dah. Betul lah. Tak apa. Bilangkan. Ayam daging. Tidak dah hari pandai. Tambah ayam daging. Pandai. Dia kena pandai tebak no lah. Yang angin kuat payah ai. Oh, nak berangin kan. Dah berangin kita. Pak bau ni berangin sikit lah. Angin kuat. Tu lah. Tak abang lah. Tapi nampak pokok keliling ni lah. Pokok. Ini kurang pokok ah. Yalah. Ah. Yang ni dia direct kan. Ya. Satu je. Okey, terima kasih. Saja masuk bang kau tengok kuih. Masih ada satu lagi ya? Nak campur ah. Kalau dia cukup kawan. Gua tak ni dah cukup kawan bang. Bekam tu tak ada dah. Ni video live nya ni. Dia resep apa? Nasi minyak ayam bawang. Tahun ni rejak kan. Oh. Tahun sudah nasi daca. Kena anu. Oh dulu nasi daca. Nasi daca. Jadi Kita tukar kita buat minimalis sikit, simple je. Itu dia punya nasi. Dia punya elok. Oh ni. Ya, pergi tengok tu. Close up. Ya. Okey. Okey, terima kasih kerana. Kita tengok YouTube ni bila pula masuk. Oh. Ni dia ada. Tengok dah. Sekali ya. Dah tengok. Tahu kan. Ada ayam ya? Tadi tak ada? Tadi tak ada ayam saja. Tu dia. Tak berapa kayak? Roti jala, nasi ulam, sup tomato. Tu dia tu berkipas dah. Kerap dah. Kerap dah. Ni roti jala. Ni nasi ulam. Ulah sayur keladi. Nasi ulam dia kena dengan sayur keladi betul. Kalau nasi tomato pula dengan Papadom. papadom sekali. Oh. Ya. Nasi ulam dan nasi tomato dan papadom. Nampak tak? Kipas tu, kipas tu. Ni. Ya, ayam bakar hangat. Ya.
Apa yang ada yang bakar ni? Kami ada ayam bakar, lagi bakar. daging bakar. Tinggal ni ya. Tinggal ni ya. Ada Ayam bakar ni satu RM10. satu kilo. Daging pun sopor kak. Oh, tinggal ni juga. Daging pun tinggal ni lah. InsyaAllah lembut. Dia. Daging bakar, ayam bakar. Nak rasa putau lah. Kena rasa. Bakar station. Bakar station. Menu ala kenduri kahwin. Dia ada apa? Kambing korma. Lagi masak hitam. Ya, ya. Tambah nasi satu lagi. Tambah nasi, kira harga RM2. Boleh. Ya. Singgah mai. Ayak jagung kita jual RM1 RM2, RM3 RM5 ya. Ayak jagung RM1 RM2, RM3 RM5. Ini ya. Dua ada. Ada. Ayam bakar hangat. Palang char kuih tiaw. Char kuih tiaw berapi. Jalan. Kuih tiaw. Maggi goreng. Mi goreng dengan Maggi goreng. Bakso. Jus pinggan abang kakak, jus pinggan kita yang pertama tengok kan? Cicau selasih pun ada. Iya, ayam gula dimasak campuran istimewa. Oh ni. InsyaAllah. Tu dia. Iya. Kau nak cuba yang mana hari ni? Kalau cicau ni satu cup RM2. Dalam Plastik kap RM2. RM2, plastik RM3. Yang demikian pula. Kap RM3, plastik RM5. Blend tak pakai yang, ais gula boleh je. Oh, pure lah nah. Pure. Tak mau ais boleh, lebih boleh, gula pun boleh je. Ya. Abang ambil kuah aja.